Hai, Assalamualaikum. Hari ni kita akan sambung SBP Kereta 1 2023. Kami dah record tadi, tapi dia entahlah tablet ni masalah sikit. So, tak apalah, kita ulang balik. So, jadual 30, jadual 1 menunjukkan nilai-nilai pemboleh ubah W, R dan T. So, dia kata diberi W berubah secara langsung dengan R dan berubah secara sungsang dengan kuasa 2T. Maksud dia, W berubah secara langsung kita letak bersebelahan. Kalau berubah secara sungsang, kita akan buat per dengan benda yang kita nak tu. Contohnya T kuasa 2. So, kat sini kami dah buat dah. And then kita nak kira berapakah dia punya pemalar dia ataupun K dia. So, kita buat 20 sama dengan 30K per 0.752. K ni mana? K ni bila kita tukar daripada ikan ni kepada sama dengan, dia akan ada tiba-tiba sebelah tu ada muncul K. K ni seolah-olah benda ni lah. Cuma dia versi sama dengan. Macam tu. So, kami akan dapat K sama dengan, buatlah, sekejap. So, K akan dapat 0.375. So, kami pula akan buat yang bahagian ini pula. 30 X 1.25. Sebab kita nak cari nilai X. So, kita pun buat 30 sama dengan 0.375X per dengan 1.25 kuasa 2. So, kita akan dapat 125, which is A. Soalan yang ke-31. Jadual dah menunjukkan jumlah jualan buah terbikat dalam masa 10 minggu. So, minggu pertama sampai minggu ke-10 je nak dia kata hitung kebarangkalian bilangan minggu. Penjual itu dapat menjual sekurang-kurangnya 200 biji buah tembikai. So, dia kata kat sini dia nak sekurang-kurangnya 200. So, kita sambung. Sebab tadi kami punya tablet tiba-tiba hang sikit. Tadi kami cakap apa sekurang-kurangnya 200 biji buah tembikai tu, maksud dia mesti lebih dan besar daripada kan. So, kita kena ambil yang lebih daripada 200. Maksud dia 90 ni tak ambil, 190 tak ambil. So, kita ambil 200, 860, 780 dan 310. So, ada total ada 4 lah yang kita ambil kan. 1, 2, 3, 4. So, 4 per dengan berapa minggu? Ada 10 minggu. So, bila 4 per 10, kita akan dapat 2 per 5, which is jawapan dia B. Kita tengok soalan yang ke-32. Raja 19 menunjukkan kotak P dan kotak Q masing-masing mengandungi 4 keping kad berlabel dengan nombor dan 3 keping kad yang berlabel dengan huruf. Sekeping kad diambil secara rawak masing-masing daripada kotak P dan kotak Q. Hitung kebarangkalian mendapat faktor bagi 21 dan huruf vokal. Bila ada perkataan dan, maksudnya dia nak yang ni dan yang ni dia nak serentak. Maksudnya dua-dua sekali, tak boleh salah satu. So, bila tak boleh salah satu, kita pun tengok pada jadual yang kita buat. Kalau kita nak buat kebarangkalian yang ada dua kotak lah kan kita panggil kan. So, kita buatlah jadual supaya mudah dan lebih teliti. Jadi, disebabkan diminta nak huruf vokal sahaja, huruf vokal dan faktor bagi 21. So, kita tengok mana satu yang faktor bagi 21, which is 7, 3 dan 1 kan. And then huruf I dan A. Maksudnya huruf R dan 12 ni kita boleh pangkar. So, kita pun tandalah right untuk mana yang kita ambil. So, kita dapatlah 6 yang kita ambil kan. And then 6 per dengan total yang kita ada. So, 3 kali 4, 12. So, 6 per 12, which is dapat 1 per 2. Dapatlah A. Soalan yang ke-33. Diberi matrik M 1 per 2, jarak 12, negatif 10 per semua ni, dan matrik N yang ini. Hitung nilai Q jika M sama dengan N. So, kalau M sama dengan N, maksud dia kita kena darab masuk nilai 1 per 2 ni dengan nombor dalam ni. So, 1 per 2 darab 12 kita akan dapat 6. 1 per 2 darab negatif 10 dapat negatif 5. 1 per 2 darab P dapat P per 2. 1 per 2 darab 4 dapat 2. And then kita samakan dengan N, which is yang ini, tak ada apa pun. So, kita pun suruh samakan. Jadi, P per 2 sama dengan 3. So, P sama dengan 2 kali 3 dapat 6. So, bila cari Q pula, P tambah Q sama dengan negatif 10. So, negatif 5. Negatif yang mana? Kami yang negatif ni sebab ini. So, negatif 5 sama dengan 6 tambah Q. So, bila tolak dari sini, negatif 5 tolak negatif 6 akan dapat negatif 11. So, negatif 11 inilah Q. So, jawapannya adalah B. Soalan yang ke-34. Diberi 1GH negatif 3, 4 negatif 7 sama dengan negatif 31, 29. Hitung nilai G dan nilai H. So, cara kami buat adalah kami buat yang paling depan ataupun yang paling kiri, kita akan letak bahagian kiri. Yang duduk dekat Allah, yang duduk kat sini, yang duduk sebelah dia, belah kanan, kita akan letak bahagian atas. So, dia akan jadi macam ni. 1G, H negatif 3, lepas tu kat atasnya 4 negatif 7. So, apa yang kita akan buat sekarang ni, kita akan darab mana hadapan, kita akan darab dengan yang atas. Tengok depan kita darab dengan atas, yang belakang kita akan darab dengan yang bawah. Kita akan buat bahagian kotak macam ni. Kami tunjuk link lah, mudah sikit kat semua orang. So, kami buat dulu 1G H negatif 3.
Lepas tu kami buat 4. Allah Ustaz. Tak sikit lah. 4 negatif 7. And then kita buat garisan macam ni. So garisan macam ni lah yang kita kena darab masuk lagi. 1 darab 4 akan dapat 4. G negatif 7 dapat negatif 7 G. Yang macam ni lah. So H darab dengan 4 akan dapat 4H. Negatif 3 darab negatif 7 akan dapat positif 21. So sekarang ni kita nak cari apa nilai G dan nilai H. So kita samakan tadi. So kita akan dapat 47G 4H 21. Yang ini kan. Kita akan samakan dengan negatif 31 dan 29, which is yang tadi ni. So bila kita samakan, kita pun buat datum satu. Had ini dan yang ini. So 4 tolak 7G 4 tambah 7G. Macam mana ni tolak ni? 4 tambah 7G, kita akan dapat berapa? Kita dapat negatif 31. So negatif 31 tolak 4, kita akan dapat negatif 35. So 7 tolak lah. Sat negatif 3 darab negatif 7 positif 21. Kan? Okey, kami silap ni tolak 7G sebab 4 darab negatif 7 ni saya ni tolak. So betul lah tadi ni tolak 4 tolak 7G. So 7G saya akan padam yang ni. Ni padam yang ni. Pening sikit. Negatif 35. So negatif 7G sama dengan negatif 35. So kita boleh padam negatif. So kita akan dapat 7G sama dengan 35. So G sama dengan 35 bagi 7 dapat 5. So carilah G yang sama dengan 5, which is A dan B. Sekarang ni kita buat benda yang sama pada yang bawah ni pula. 4H 21 sama dengan 29. So 4H tambah 21 sama dengan 29. So 4H sama dengan 8, H sama dengan 2. So dapatlah A. Tengok soalan yang ke-35. Okey, soalan yang ke-35 pula Raja 20 menunjukkan dua buah segitiga bersudut tegak PQS dan PRS. PQRT ialah garis lurus. So diberi QR sama dengan 8 cm. So kalau kita 8 cm dan cos Y sama dengan 20 per 29. So cos adalah kah A over H. So kami tulis kat sini tadi nota kaki lah. Kalau cos kita akan buat kah A over H. Tan kita akan buat toa O over adjacent. S kita akan buat soh O over H. So kalau perasan lah kat sini, cos Y kita akan dapat positif. Dia bagi kita positif, maksudnya sebab tanda-tanda negatif kat sini kan. Jadi kita tahu dia adalah rumah cos. So kalau kita tengok kat sini, dia adalah rumah all dan rumah cos. Kita boleh guna formula all abang sin terlalu comot, ataupun dalam bahasa Melayu kita buat semua seluar telah koyak. Sama je. So disebabkan tan kita ni automatic negatif, sebabnya bukan rumah tan, kita tengok ada pilihan. Okey, semuanya dah negatif siap-siap. Dia bagi kita semua negatif. So automatic kita tahu jawapan dia, maka dia dapat negatif. So macam mana kita nak buat? Yang pertama, kita dah tahu dah cos Y sama dengan 29. Cos adalah A over H. So A kita, ni Y, ni 20, ni 29. So cari siap-siap lah sini berapa. Macam mana kita nak cari? Kita gunalah teorem Pythagoras. 29 kuasa 2 tolak 20 kuasa 2 punca kuasa, kita akan dapat 21. So dapat 21 dekat sini. Sekarang ni kita nak cari nilai S ke R. Kalau boleh kita cari semua nilai dulu, baru kita jawab soalan. So nak cari nilai SR ni pula 28 kuasa 2 tambah 21 kuasa 2 punca kuasa. So kita akan dapat 35. Sekarang ni dia minta cari nilai tan X. Tan adalah O over A. So O over A adalah ni adalah O 21 per A 28. So 21 per 28 sama dengan 3 per 4. So dapat A negatif 3 per 4. Okey, kita tengok soalan yang ke-36. Raja 21 menunjukkan graf bagi suatu fungsi trigonometri. Okay, kami akan bagi secara detail lah untuk soalan ni, sebab dia maybe a bit payah. Dia tak payah pun, dia mudah. Cuma dia kena ada detail explanation. Okey, sekarang mu buat lain lah. Alright. Setiap fungsi trigonometri kita ada beberapa power. Kita ada benda yang kita kena tengok, which is yang pertama kita tengok B sin X tambah C. Contohlah kita guna graf sin. Sebabnya kalau kita tengok kat sini, ni kan graf sin kan, sebab dia bentuk ular. So ini adalah graf sin. So kita pun guna A tambah B sin C ni. Okey, so A ni mewakili apa? A ni mewakili kita punya amplitude. So cara nak kira amplitude adalah kita ambil jarak kedua-dua per dengan 2. B ni pula adalah tempoh dia. So 360 bahagi dengan berapa tempoh dia, tentu kan. And then C ni adalah sama ada atas bawah. So kalau kita tengok kat graf sini kan, apa kan nampak dia ada huruf 6, huruf 6 ada nombor 6 dan negatif 2. So nombor dia tak sama. Andai kata contohlah dia bagi sini 6, sini 6. So hampa punya C tu akan automatically dapat kosong, sebab dia tak meningkat.
So tapi disebabkan sini adalah 6 dan -2, maksudnya kita tahu dia meningkat. Logically dia akan meningkat. Betul tak? Daripada contohlah contoh ni contohlah ni sini 3 ataupun 4 lah, 4 logik 4. So kalau sini 4 nak ke 6, maksudnya dia meningkat bertambah 2 kan. Macam tu lah. Okey, so yang paling balik nak bagi lagi detail. Okey, so kita tengok dulu, kita determine dulu dia ada berapa dia punya pergerakan dia. Kalau nampak tengok kat sini kan, 6 kita nak cari A, 6 tambah 2, kami nak jarak je tau. So maksudnya negatif positif kita tak ambil kira. So 6 tambah 2 jadi 8 kan. So 8 per 2 sama dengan 4. So kita taruh kita punya A 4. So cari yang bukan 4 kita padam. So C dengan D boleh padam. Okay, so sekarang kita ada A ataupun B. So now kita tengok pula daripada sini, kita taruh sini 4. So macam mana 4 nak ke 6? 4 tambah 2 lah. So of course lah jawapannya adalah A, sebab tambah 2. Kau tambah 4 jadi 8. Faham? So kita tengok soalan yang ke-37 pula. Pada awal tahun 2023, Puan Laila menyimpan 10,500 ke dalam akaun simpanannya. Pihak bank membayar faedah tahunan sebanyak 4% tahun dan dikompaunkan sekali setiap 4 bulan. Hitung faedah yang diterima Puan Laila pada akhir tahun kedua. So keyword dia kat sini adalah dia nak faedah sahaja. Kalau kita guna formula compound ni, kita akan kira sekali dengan dia punya P dia tu. Kita akan kira sekali dengan P. So sekarang ni kita nak dia punya faedah saja. So kita akan tolak dengan 10,500. So macam mana? Yang pertama kita buat dulu formula MV sama dengan P tambah 1 tambah R per N NT. So kita buatlah 10,500 tambah 1 per 0,04 3 kuasa 2. Inilah kita buat yang ni. And then kita akan dapat 1138.5. Alright, 1338.5 ni sekali dengan profit kita, sekali dengan kita punya 10,500. So kita kena tolak dengan 10,500 tu, barulah kita akan dapat total dia punya faedah sahaja, which is B. And kalau ada some of you yang confused 0.04 daripada mana, so kita tadi kita cakap pasal 4% kan. So 4% ialah 4 per 100, 4 per 100. So dia ibarat macam tu, 0.04. Tu je. Soalan yang ke-38, antara berikut yang manakah merupakan satu pokok dengan jumlah pemberat minimum? So apa maksud pokok? Pokok ni dia tak boleh tutup. Maksud dia contohlah hampa nak buat bentuk segitiga kan, dia duduk macam ni, dia tak boleh buat macam ni. Salih lah, dia mesti kena buka. So kalau hampa tengok kat sini, salah lah, sebab dia ada tutup juga. Walaupun tutup sikit tak boleh, je kena buka bagi pengudaraan yang elok lah macam tu. Okay, yang B pun sama. Sebab apa? Sebab dia ada bulatan. Bulatan pun dikira looping kan ditutup, tak boleh juga. So kita ada pilihan sama ada C ataupun D. So bila kita kira pemberat yang paling sedikit adalah C lah, sebab C 3 tambah 3 tambah 7 tambah 5 tambah yang 7 kan, akan dapat 18. Kalau D pula tambah semua ni akan dapat 19. So jawapan dia adalah C. Tengok soalan yang ke-39. Raja Dopodo menunjukkan ORIF bagi jisim dalam gram 60 biji mangga. Dia dapat lenggurkan dengan jisim gram. Lepas tu dia nak mana yang tak betul, tak benar kan. So kalau apa kira, kita tengok A nilai maksimum bagi jisim mangga ialah 650 gram. So betul lah, sebabnya ni adalah maksimum kita 650 gram. Mana ada lebih dah. Yang kedua, so bila dia betul, dia kira dia salah lah, sebabnya kita nak cari yang tak betul kan. B, 50% daripada jisim mangga adalah selebih-lebihnya 630. Maksudnya kalau selebih-lebihnya, kami buat macam ni. Okay, kalau selebih-lebihnya dia adalah kurang dan sama daripada, so 630 gram dia kata. So betul lah, 60 bahagi 2 kan dapat 30. So bila 30, so dia paling maksimum dia adalah 630. So jawapan dia betul, jawapan dia salah. Jawapan dia betul, so bukan jawapan kita lah. C, jisim 45 biji mangga melebihi 620 gram. Jisim 45 biji mangga. So kalau kami 45 tu macam banyak kan, nak kena kira pula kan. So kita just tolak daripada 60 tu dapat 45, kita dapat 15%, 15. So 15 tu dekat sini kan. Lepas tu bila kami tarik sampai sini, total dia 620. So betul lah, jisim kalau 45 biji mangga, which is mungkin ada kat atas ni kan, dia melebihi 620 mangga. So dia betul, which is salah lah. So akhir sekali jawapannya adalah D lah. Soalan yang ke-40 yang terakhir. Encik Zainal membeli sebuah kereta bernilai RM90,000 secara kredit. Beliau membayar wang pendahuluan sebanyak 10% dan bakinya dibayar secara ansuran selama 7 tahun. Kadar faedah sama rata yang dikenakan oleh bank adalah sebanyak 4% setahun. Berapakah jumlah ansuran bulanan yang perlu dibayar oleh Encik Zainal? So dia tanya pasal jumlah ansuran bulanan. Yang pertama adalah kita ambil RM90,000 and then dia dapat 10% kan. So kita tolak 9,000, which is 10% tu kita akan dapat 81,000. So kita pun kira lah, sebab dia kata dia banyak guna faedah sama rata. Faedah sama rata tu kita guna
P sama dengan PRT. Kita guna formula ni. Ni adalah untuk kira interest sahaja, untuk kira faedah saja. So kalau kita nak jumlah insurans bulanan, kita akan tambah balik dengan P yang asal lah. So kita akan dapat P tambah 81,000. Ni adalah kami punya formula PRT tadi tu kan. So kita akan dapat 103,680. Alright, so 103,680 ni adalah kami campur sekali dengan 81,000 yang asal P tadi. Kiranya P tambah PRT, kita akan dapat 103,680. Lepas tu dia kata je nak ansuran bulanan selama 7 tahun kan, bagi kita 7 tahun. So kita bahagia dengan 7 kali 12. So kita akan dapat 1234.28 and then ada belakang-belakang tu ada 287 kot. So kita bunda dapat 29. That's so jawapannya adalah A. So itu saja untuk hari ni. Alright, okay, Assalamualaikum.